Tapi dia boleh bersyukur, boleh jadi satu orang syakir yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia gunakan apa yang dia ada mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menggunakan diri dia, dia tundukkan diri dia mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ialah seorang yang syakir, satu orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menahan diri dia dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun nafsu dia nak, dia tahan, itulah orang yang sabar. Jadi tuan ni kita kena faham. Kita faham syukur sabar ini, orang dia nikmat dapat duit banyak, baru dia boleh bersyukur. Tak, tuan-tuan. Satu orang yang bersyukur adalah satu orang yang tunduk pada perintah Allah. Dia gunakan apa yang dia ada, apa yang Allah kurniakan pada dia, apa yang dia ada dia gunakan mengikut perintah Allah, mengikut cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang yang bersyukur, tuan-tuan. Jadi syukur dan sabar ni, tuan-tuan, ada dua sifat orang, adalah sifat orang yang beriman, tanda kesempurnaan iman satu orang. Bila dalam diri dia ada sifat syukur dan sabar. Jadi tuan-tuan dimulakan Allah Subhanahu, syukur ni bukan hanya bagi balas. Begitu juga tuan-tuan mulai kita ibadat. Ibadatnya bukanlah balasan bagi nikmat. Satu orang tu dapat nikmat, maka dia beribadat sebagai balasan bagi nikmat yang Allah SWT telah bagi pada dia. Dia beribadat pada Allah SWT. Bahkan ibadat ini adalah hak Allah SWT. Ibadat adalah hak Allah SWT. Satu perkara saya tertinggal tadi, saya beritahu mula kita tadi, iman, hakikat iman, iman adalah itaat. Iman adalah itaat. Kerana keimanan yang ada dalam hati seorang itu, dia punya tempat zahirnya ialah ketaatan dia dalam agama dia, agama Islam yang dia amalkan. Iman itulah taat. Tanda satu orang itu ada iman dalam diri dia adalah dia ada sifat taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda iman ada dalam diri dia. Balik pada tadi, tuan-tuan mulia, satu orang ibadat, mula berkata ibadat inilah bukan balasan bagi nikmat. Bahkan ibadat ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang tu Allah ciptakan dia, dan selama mana dia hidup atas dunia ni, seumur hidup dia, Allah tak pernah bagi satu suap makanan pun pada dia. Allah tak bagi satu teguk air pun pada dia. Allah tak bagi apa pun nikmat pun pada dia. Pun dia tetap dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ibadat itulah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu orang tu, dan nikmat-nikmat dunia ni, tuan-tuan mulia, bukanlah balasan bagi ibadat. Bukanlah balasan bagi ibadat. Satu orang tu kerana bernikmat di dunia begitu hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak layak untuk jadi balasan bagi ibadat yang dilakukan oleh seseorang. Satu orang dia telah mati, dia telah meninggal dunia, dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali ke dunia, walaupun sekejap, untuk ucap subhanallah sekali pun. Dia minta nak balik ke dunia sekejap untuk ucap subhanallah sekali. Dan dia sanggup untuk balik ke dunia sekejap tu, dia sanggup bagi korbankan seluruh dunia ni. Kalau dia ada harta sebanyak seluruh dunia ni, dia sanggup bagi, dan supaya Allah SWT kembalikan ke dia dunia untuk dia buat satu amal subhanallah sekali, pun Allah tak akan terima dia punya tebusan tadi, seluruh dunia tadi, untuk bagi peluang dia buat satu amal. Ini menunjukkan bahawa seluruh dunia ni tak ada nilai berbanding dengan sekali subhanallah. Jadi apatah dunia ni boleh jadi balasan bagi ibadat yang satu orang tu lakukan. Jadi dunia ini bukan, bahkan syurga neraka pun bukan balasan yang sebenarnya, tuan-tuan mulia. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah satu orang manusia, seluruh manusia ni semuanya taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, taat beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Allah tak bagi balasan apa-apa mereka kat dunia ni, pun itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau seluruh manusia ni dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirat nanti semua Allah masukkan dalam neraka, seorang pun Allah tak masukkan dalam syurga, pun tak ada siapa boleh tanya Allah kenapa buat macam tu. Tak ada siapa boleh ada hak untuk tanya Allah kenapa buat macam tu. Kerana ibadat ni, tuan-tuan, adalah semata-mata hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असल में आम तौर से जहन में यह है कि तकलीफों पर सब्र करते रहो, अल्लाह की मदद आएगी।
صبر پر اللہ کی مدد جب آتی ہے جب صبر اور تقوی یہ دونوں صفتیں ایمان والے کے اندر پیدا ہوں. اگر صبر ہے تقوی کے بغیر تو مدد نہیں آئے گی. ہم سمجھتے تھے کہ صبر کے بغیر کہ تقوی کے بغیر صبر ایسا ہے جیسا چور کا مجرم کا پٹائی پر صبر کرنا، اور اگر یہ سارے چور مل کر بددعا کریں پولیس والوں کے لیے تو اللہ کا کوئی عذاب پولیس والوں پر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی کے بغیر صبر کر رہا کہ یہ تقوی کے بغیر صبر کر رہا ہے. دیکھو میرے محترم دوستو، قرآن میں صبر اور تقوی ساتھ ملیں گے. ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. صبر تقوی کے ساتھ ملے گا. قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے انه من يتق ويصبر، جہاں دیکھو گے قرآن میں صبر تقوی ساتھ ملے گا. آج مسلمانوں میں حالات پر صبر تو ہے، تقوی نہیں ہے. اگر حالات پر صبر کر رہے ہو تقوی کے بغیر مدد نہیں آئے گی. پوری دنیا میں جتنے مسلمانوں پر حالات ہیں یہ حالات محض صبر سے ختم نہیں ہوں گے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ محض صبر سے ختم نہیں ہوا کرتے. اس لیے میرے محترم دوستو، صبر اور تقوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں. یوسف علیہ السلام کا سارا قصہ اسی پر ختم ہے. انہ من یتق ویصبر، کہ جو صبر اور تقوی دونوں کو ساتھ جمع کر لے گا اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی سے نکال لیں گے. اس لیے یہ عرض ہے کہ صبر اور تقوی دونوں کو لازم پکڑو. جو حالات تقوی کے ساتھ آویں گے وہ اللہ کی مدد فوراً لاویں گے. جو حالات گناہوں کی وجہ سے آویں گے وہ اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ اپنے رخ کو صحیح نہ کر لے. اس لیے مثال دے کے فرماتے تھے کہ جتنے مجرمین کو کی پٹائی کی جاتی ہے، پولیس والے مارتے ہیں، اگر ساری دنیا کے چور اور ڈاکو مل کر بددعا کریں پولیس والوں کے لیے تو اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا، کیونکہ صبر کرنے والا متقی نہیں ہے. دیکھو میری بات کی طرف دھیان دو. جتنی چاہے بددعائیں کر لو اس وقت تک مدد نہیں آئے گی اللہ کی جب تک مسلمان صبر تقوی کے ساتھ صبر نہیں کرے گا. محض صبر پر کبھی مدد نہیں آئی. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کی ہے، بنی اسرائیل کی مدد کی ہے فرعون کے خلاف. اس کی فرعون کے غرق ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کے ساتھ کامیاب ہونے کی بنیاد یہی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، کہ وہاں صبر اطاعت کے ساتھ تھا، تقوی کے ساتھ تھا. اللہ رب العزت نے غیبی مدد کی ہے ظاہر کے خلاف. یاد رکھو کہ صبر و تقوی دونوں ایک ساتھ لازم ہیں. Tuan-tuan yang mulia, hari ini apa kita faham, bila kita ditimpa sesuatu musibah, kita hendaklah bersabar. Nanti bantuan Allah SWT akan datang. Tuan-tuan yang mulia, bantuan Allah SWT tidak akan datang, keadaan tidak akan berubah, melainkan apabila dalam diri kita ada sabar dan taqwa. Dua-dua sifat ni hendaklah ada kedua-duanya sekali serentak. Kalau hanya semata-mata sabar sahaja, taqwa tak ada, maka musibah ataupun kesusahan yang datang disebabkan dosa-dosa. Disebabkan dosa-dosa yang kita telah lakukan. Kesusahan tersebut tidak akan terangkat, kesusahan tersebut tidak akan hilang hanya dengan semata-mata bersabar sahaja. Bahkan berserta dengan sabar hendaklah ada taqwa. Di dalam Al-Quran, Allah SWT sentiasa sebut sabar dan taqwa ni sekali, bersama-sama. Wa in tasbiru wa tattaqu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru wattaqu warabitu wattaqullah. Sabar dan taqwa.